Breaking news ini, 4 wakil Asian All-Stars lawan Manchester United. Apa benda ni weh? Sejak pengumuman tour Manchester United ke Malaysia, soalan yang paling banyak abang terima ialah siapa yang akan main untuk Asian All-Stars. Abang tahu semua orang excited mengharapkan hero negara masing-masing boleh berdepan dengan kelab paling padu di dunia. Setakat ini abang boleh mengesahkan 4 orang pemain yang akan beraksi di bawah Kim Sang-sik. Kebetulan 3 nama pertama yang diumumkan adalah anak buah dia dari pasukan kebangsaan Vietnam. Yang pertama, Nguyen Quang Hai yang merupakan jantung pasukan Vietnam. Dia ni seorang midfielder yang sangat berpengalaman. Seterusnya, Nguyen Huang Dak, satu lagi midfielder yang lebih teknikal dan boleh mengisi posisi defensif atau attacking mid. Dan yang terakhir, Do Duin Man yang merupakan antara defender paling solid di Asia Tenggara. Nama keempat yang akan mewakili Asian All-Stars ialah penyerang Timor Leste, João Pedro. Bagi fans Harimau Melaya mesti kenal Mamat ni kerana dia memberi kita banyak masalah apabila Malaysia lawan Timor Leste tahun lepas kat Piala AFF. Untuk wakil dari Malaysia dan juga Indonesia, sabar, abang belum dapat apa-apa info official lagi. Tapi kita boleh agak kot siapa yang akan main. Macam mana geng? Ramalan korang siapa? Komen kat sini.